Assalamualaikum. Ini kita nak buat kaidan pakna. Mula-mula berminyak. Lepas tu buah air putih dengan lada dah. Lepas tu isi je kita nak buat dah. Kita goreng isi je tu masak dulu dah. Minta maaf tak dah hari ni kelong tak molek hari ni dah. Ramai tak cerak mana dah. Agak boleh dah ke kita buat minyak tubik dulu dah. Ni tarik ni boleh dah dah. Lepas tu kita buh sak labu masuk dah. Agak ambil dah. Ni kita lajak merah sikit dah. Minta maaf dah. Lepas tu buh terus masam, bawang, lada. Tu buat air. Sakar 2 sudu, becing dalam sikit pada dah. Lepas tu aje cak dalam sudu setengah. Lepas tu sak cili, sak cirai buh dah. Lepas tu kita goreng wis sapak air tu kering dah. Kalau pia nak terawak kalau tak faham boleh tanya dah. Ni kering kedan ni boleh dah dah. Lepas tu kita buh sayur kelek masuk dah. Lepas buh sayur kelek kita goreng bi kelek tu masak dah. Kena kedan masak tak apa dah. Biar makan rapuh sikit-sikit dah. Ni kita masak kedan ni boleh dah dah. Lepas tu kita boleh rakit buah pinggan dah. Kalau pihak kena menu ni boleh tekan lain kecil bagi kat sayang-sayang dah.